kejuaraan Ion Credit MM Malaysian Superbike Championship, pusingan yang pertama, perlumbaan yang pertama. MSBK 250. Empat lampu merah akan dinyalakan. Mereka akan dilepaskan sekarang. Dan permulaan yang baik di bahagian hadapan Irfan, Arif dan Akid menuju ke selekor yang pertama. Ganda 50 saya nampak yang berada depan. Afif Amran yang bermula dengan begitu baik bersama sebelahnya Akid juga memulakan perlumbaan itu. Ray cuba masuk dari bahagian dalam tapi dapat ditutup dengan rapat oleh Irfan Haikal yang berada di hadapan di kedudukan tempat yang pertama. Bola yang baik dari Ray Ratu Kore dan juga dari Akid Aziz. Petak yang ketiga tapi Akid back ke nombor ketiga juga. Irfan Haikal sekarang ni cuba untuk melepaskan diri tapi Afif Amran kita boleh nampak masa sesi kelayakan Afif ada pace yang tinggi tapi Irfan dengan dia punya pengalaman dan dia punya konsistensi dia akan cuba untuk dari atas dari Yamaha. Di peringkat awal lagi ni dan nampak kedudukannya agak rapat di hadapan Daniel dan Irfan Ardian 16 berada di sana. Dan kalau tahun lalu dalam perlumbaan ini 20 di depan lari jauh, tapi kita boleh nampak sekarang Irfan terkeluar sedikit tapi dapat kembali semula dalam dengan Irfan Haikal Amidi masih lagi mendalui perlumbaan tapi tidak jauh sebenarnya dari peringkat awal ini. Boleh nampak gap yang masih lagi rapat di antara Irfan Haikal, Afif Amran di tempat yang kedua. Ketiga adalah Irfan Ardian Shah yang berjaya memintas Akid Aziz tadi untuk naik tempat yang keempat. 40 teratas ini. Ray Ratu Kore juga berada dalam kelompok di hadapan. Tapi kita beri tumpuan kepada pelumba depan Irfan Haikal Amidi dan juga Ahmad Afif Amran. Ada challenge dari nombor 310-9 kereta Pak Hangkum. Kereta tepat dia pada pusingan pertama untuk Asia Road Racing Championship dia lakukan masa yang terpantas untuk kategori 250 tapi kali ini di atas jentera yang berbeza. Tapi dia masih belum serasi dengan jentera yang lain. Walaupun Yamaha R3 juga tapi different bike, different setup, so dia akan ada satu challenge dalam perlombaan ni. Tapi dia mula dengan baik. Dia naik ke nombor yang 15 sehingga ada di yang kedua bukan di nombor depan. Di Lita sekarang ini nampak Afif cuba tadi ketua laluan lurus menuju ke selektor 15 tapi mungkin dia peringkat awal. Afif masih lagi belum tidak mau mengambil risiko di peringkat awal ni, mungkin kerana dia tadi cuba untuk masuk melepas Irfan Haikal. Sekarang ini mendapatkan slipstream menuju ke selektor yang pertama di lap yang masuk lap yang kedua. Nampak Irfan Ardian Shah yang berjaya melepasi Irfan Haikal Amidi dan dia yang berada di hadapan sekarang ini. Walaupun tadi berikan tumpuan kepada Afif Amran tapi Irfan Ardian Shah juara tahun lalu yang meluncur laju untuk berada di hadapan sekarang di tempat yang pertama. Irfan Haikal di tempat yang kedua dengan Afif di tempat yang ketiga. Afif tadi yang berikan tekanan kepada Irfan Haikal tapi Irfan Ardian Shah yang berjaya untuk melepasi naik di tempat yang pertama. Gerasa dari Irfan Ardian Shah, dia mencuba untuk dari depan tapi Irfan Haikal dia kejar balik yang dapatkan dalam selekor yang keempat. Dari Afif Amran still ada di kelompok yang depan. Sekarang ni kita lihat Akid dia jauh sedikit di belakang. Ada gap sedikit antara Akid dan juga pelumba di hadapan rakannya iaitu Afif Amran. Kemudian baru gap juga antara Akid dengan Ray Ratu Kore yang ketinggalan sedikit di belakang. Tapi di hadapan Irfan Haikal Amidi yang muncul laju. Irfan Ardian Shah mengikut di tempat yang kedua dengan nombor 50 di belakangnya rapat adalah Afif Amran. Afif tahu pelumba yang agresif dan dia sekarang ini melihat ada benda yang nampak dibuang oleh Irfan Haikal Amidi tadi tapi nampak tidak pasti apa yang dilontar tapi sekarang tapi dia masih lagi berkelajuan untuk berada di hadapan. Difficult situation sekarang ni. Kalau kita lihat untuk memastikan penjara memang dalam kategori lightweight ni sukar. Ini adalah replay of the battle live on replay. Maka dia sesuatu yang di bahagian dalam fairing. bahagian dalam motor mungkin dia tidak pasti apa yang dilontar oleh
oleh Irfan Haikal Hamidi tadi, tapi sekarang ini kedudukannya masih lagi di hadapan, tapi Afif di tempat yang kedua sekarang. Afif berjaya meminta Irfan Ardiansyah dan nampak macam Akif mulai rapat tadi, tapi nampak jauh, sebenarnya jauh lagi, masih jauh lagi kedudukan di antara tempat ketiga, tempat yang keempat, dan sekarang Afif akan cuba betul memakai sistem untuk melepasi Irfan Haikal Hamidi menuju ke selekor yang pertama. Gagal dan masih lagi ditutup dengan rapat dari Ray Ratukore yang berada di depan Gao Jiang yang minggu ini belum dengan baik, dengan Nguyen Gutri berada di kedudukan di belakang. Oh, 20 meter jatuh itu adalah Akif Abdullah bersama Nguyen Gutri di selekor pertama. Oh, ya, kedudukan 7 dan 8 sebelum ini ya, ketika masuk di selekor yang pertama 20 meter ini terjatuh. Akan cuba untuk kembali semua dalam perlumbaan Muhammad Akif Abdullah dan Nguyen Gutri. Disaksikan sekali lagi. Nguyen dia untuk masukkan ke dalam medan. Kedua-dua. Akif dia, itu reaksi dia bila dia nampak Nguyen Gutri terjatuh, dia akan break belakang. So unfortunate untuk Akif. Race pertama di dalam kategori 50 dan ini di depan masih Irfan Haikal, kalau baik Afif dengan Irfan Ardiansyah. Irfan Ardiansyah dia cukup agresif di selekor 7. Tapi tadi nampak macam seperti Irfan Haikal yang melepasi Afif, betul. Dia dapat melepasi Ahmad Afif Amran sekarang. Dan tapi kedudukan ketiga kita nampak memang kedudukan yang sangat rapat. Antara ketiga pelumba, dan kita boleh dapat tadi itu adalah Irfan Ardiansyah yang masuk untuk melepasi. Sementara ada satu lagi pelumba yang terjatuh di Rita. Di Kabilesh Rajini. Ya, Kabilesh ini yang terjatuh. Tapi di depan kedudukan tumpuan pada 3 pelumba ini masih rapat kedudukan mereka. Cukup agresif dari Irfan Ardiansyah dengan Irfan Haikal, tapi di switch back dari Irfan Ardiansyah. Irfan berhasil dalam defense, tapi Irfan Haikal dia mencuba untuk masuk bahagian dalam di selekor 14 dan berjaya. Tapi sekarang ini once again seperti biasa untuk lightweight motorcycle dia akan ada faktor slipstream, tapi Afif Amran pun akan Irfan Ardiansyah. So think down to the front straight. Haikal dia akan struggle untuk maintain lead buat masa ini. Irfan Ardiansyah dia berjaya dapat safe share, so did Afif Amran. Ya, tadi di selekor 14 itu, selekor 13 adalah selekor laju yang akan digunakan oleh pelumba atau mintas. Tapi sekarang ini kedudukan masih kekal Irfan Ardiansyah yang berdepan, dan Afif akan mencuba sekali lagi untuk melepasi lawan lurus menggunakan kelajuannya daripada jenteranya untuk melepasi menuju ke selekor yang pertama. Tapi di belakang adalah persaingan B yang kita saksikan di antara Qayyum Razin dan juga Carlson Jacob Solis dengan Kabilesh Rajni di tempat yang ketiga. Sampai 2 pelumba ini, salah saya tadi Kabilesh yang terlibat dan terjatuh tadi, ya betul, dan dia kehilangan ke tempat dengan Qayyum Razin Razali berada di tempat yang pertama. 31 dan 25 adalah Kuan Ping Hung tempat kedua, dan 25 Carlson Jacob Solis. Ini adalah kedudukan tempat yang kedua dan tempat ketiga dalam kumpulan B. Sementara dekat jauh depan adalah Qayyum Razin Razali. Ray Ratukore tidak ada dekat timing screen buat masa ini, so maybe ada satu mistake dari Ray. Ya, kita kehilangan Ray Ratukore sebenarnya dalam timing page. Tahu apa berlaku pada Ray Ratukore, nombor 222. Kita pun terlibat dalam insiden sebab kita tengok masa timing untuk lap dia. Memang kalau lihatkan Ray Ratukore memang bersama dengan Nguyen Gutri, akibat tidak ada catatan masa untuk Ray Ratukore nombor 222. Mungkin ya, ini dia Ray Ratukore tidak ada dalam yang kita lihat tadi. Ray Ratukore dan Nguyen Gutri, kedua pelumba ini yang masuk ke laluan pit lane untuk kembali ke pasukannya bagi Ray Ratukore. Pasti akan berlaku kepada jentera Ray Ratukore. Nampak macam ada isu dengan jenteranya. Kali ini dia turun ke nombor 11 dan kita ada seorang lagi, nombor 39. Kereta Pak Kongkom berada dari Thailand. So unfortunate untuk Kereta Pak, memang nampak macam ada masalah dengan jentera dia. Itu bukan Yamaha R3 yang biasa dibawa untuk Yamaha Thailand. Itu adalah motor sewa. Struggle continuous untuk Yamaha Racing Thailand untuk minggu ini. Dan kita lihat di depan
Masih lagi Irfan Ardiansyah macam pada musim lalu. Dia mempertahankan kedudukan di depan, tapi tahun lalu dia bersama dengan Jerry Salim bersaing. Tapi kali ini dia diberikan cabaran oleh dua pelumba pasukan yang berbeza, Afif Amran dan juga Irfan Haikal Hamidi, dan sekali lagi Lola Lurus menjadi miliknya. Ini adalah, kita ada tinggal lagi 4 pusingan lagi yang ketamatkan. Kalau ini seperti prelude apa yang akan berlaku pada pelumba di lap terakhir nanti, Irfan Ardiansyah ada kelebihan. Dia dengan jentera ini dia lebih selesa. Dia telah lama dengan jentera ini. Dia tahu bagaimana untuk menjadikan jentera 250 di lintar ini. Walaupun pada sesi yang kelakar dia tidak dapat melakukan catatan terpantas, tapi setakat dalam perlombaan ini dia mempamerkan kemampuannya, kehebatannya untuk berada di depan. Dan pengalaman yang ada bagi Irfan Ardiansyah. Tapi kita tahu Afif Amran terutamanya, pengalaman yang ada pada Afif dan cara tunggangan Afif mengikori saja terlebih dahulu, tapi Akid ketinggalan. Saya jangkakan Akid akan dapat berikan cabaran pada kelompok 3 di depan, tapi nampaklah perlombaan ini Akid ketinggalan sedikit di tempat yang keempat dengan perbezaan 26 saat di belakang pendahulu. Untuk kategori 250 ini memang faktor substitution sangat penting, dan boleh lihat 3 yang di depan ni mereka dapat substitution dari masing-masing, tapi Akid dia terlepas peluang. So Akid dia akan struggle di bahagian depan dengan belakang untuk front dengan back straight. So it's a struggle now untuk Akid. The best yang dia boleh buat is P4 buat masa ni. Dan sekali kita masih ada battle antara 3 di depan, dan Irfan Haikal cukup berhasil di seleko yang ke-9. Ya, Irfan Haikal yang merampas kembali kedudukannya di seleko yang ke-9. Irfan Haikal kembali merampas kedudukannya terhadapan di tempat yang pertama sekarang ini. 21 yang berada di hadapan, tapi 50 itu, perhatikan 50, kerana dia akan sentiasa mengekori sahaja. Kita tunggu dalam 2 lap terakhir mungkin untuk berikan tekanan, dan kita lihat juga bagaimana nanti jarak di antara Akid 25 saat, tidak beza 25-26 saat. Maksudnya Akid ada peluang di Akid, tapi dia perlu untuk masa lebih baik. Tapi di hadapan, jika persaingan berterusan, mungkin ada kelebihan pada Akid di belakang untuk hampir dengan kelompok ni. Tapi pada kedudukan sekarang ini dengan stream yang digunakan oleh mereka, agak suka untuk Akid bersorangan melakukan catatan masa yang lebih baik. Pasukan Honda Racing Vietnam dalam Paddock Honda Racing Malaysia sekarang ni, Irfan Haikal di depan. Afif Amran ni bagi saya impressive dari Afif. Good ride dari Afif Amran dengan pasukan JRT. Kerajaan saya mencuba untuk kejar balik sesi pertama. Bagi 3 lap sahaja. Ya, tapi sekarang jarak sedikit Daniel antara Afif dengan 2 pelumba depan, 2 Irfan di hadapan. Ada jarak sedikit. Afif perlu untuk rapat kembali. Irfan Haikal Hamidi di hadapan, Irfan Ardiansyah di tempat yang kedua, Afif kekal di tempat yang ketiga. Jika dia nak berikan cabaran, dia perlu betul-betul rapat untuk mendapatkan slipstream, untuk mendapatkan nanjakan bagi dia boleh memintas pelumba di hadapan pada jarak yang boleh dia lakukan. Buat masa ini jarak tidak ada bagi Afif Amran, dan ketinggalan semakin jauh di belakang adalah Akid Aziz. Sekarang 2+7 saat, 2+9 saat berada di belakang. Nampak semakin ketinggalan dengan Irfan Ardiansyah melakukan masa terpantas di Lita tadi. Miliknya, data terpantas 2 minit 25.607. Itulah adalah terpantas di Lita setakat ini, adalah milik Irfan Ardiansyah yang berada di tempat yang kedua. Kedudukan podium 1, 2 dan 3 antara ketiga-tiga pelumba ni nampak. Tetapi sama ada kedudukan ini akan kekal ataupun tidak, itu yang persoalannya sekarang ini. Kerana ketiga-tiga pelumba ini agak rapat kedudukan dan sering bertukar kedudukan 1, 2 dan 3 antara mereka. Ardiansyah dia akan mencuba di seleko 9, tapi Irfan Haikal berasa nak lagi lambat. Braking zone di seleko 9. Afif sekarang ni nampak dia macam dia tengah plan untuk attack. Dia akan tunggu sampai seleko terakhir. Ini adalah taktik yang kita biasa lihat dari Afif. Ya, kita biasa tengok Afif melakukan perkara ini. Dia mengikori saja sekarang 2 pelumba di hadapannya. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Irfan Haikal Hamidi dan Irfan Ardiansyah yang sering bertukar kedudukan 1 dan 2. Jadi Afif akan mengikori. Kita akan masuk ke 2 lap terakhir. Kerana mungkin sekarang ini strategi yang ada pada pelumba, kerana kedudukan di hadapan belum selamat lagi. Jika rapat begini dalam perlumbaan, slipstream akan memainkan peranan. Tidak selamat untuk pelumba. Kalau ada 3 atau 4 lap lagi akan boleh dikejar. Tapi jika di 2 lap terakhir atau lap terakhir, setengah terakhir, boleh dilakukan oleh pelumba.
Kemudian Afif tengah mencuba line yang berbeza. Nampak, ya, nampak line berbeza yang dia ambil. Kerana itu adalah battle untuk Kumpulan B. Ya, ini kumpulan B 56 itu adalah Kayem Razali yang masih lagi berada di hadapan tempat yang ke-12, tapi di hadapan dalam kumpulannya kerana dia ada lepas di bawahnya Nguyen Tan Anpu dengan Karol Amir Yahya. Kedua dalam kumpulan E baru ada Carlson Jacob Solis dan Wang Pin Bang. Untuk kumpulan B ini agak jauh gap, saya rasa dalam 7 saat antara dia dan cabar terdekatnya. Antara di hadapan kita lihat Afif yang masih lagi mengikori saja Irfan Haikal Amidi dan juga Irfan Abdansyah. Irfan Haikal menoleh ke belakang melihat di mana kedudukan Afif sentiasa berada bersama. Dan kita sekarang ini di 2 lap terakhir. Mereka menuju ke turn 6, ke sektor yang seterusnya sekarang melepasi rekor yang ke-6. Dan menoleh sekali ke belakang Irfan Haikal melihat di mana Afif sentiasa berada di belakang, jauh sikit ketinggalan. Sekarang ini 5 saat sudah ditinggalkan Akid di tempat yang keempat. Dia berseorangan saja, tidak ada yang mengganggunya di belakang dan juga jauh dia ditinggalkan oleh pelumba di hadapan. Dia sedang bersaing rapat antara satu sama lain dan menuju ke rekor 9 di tempat peluang untuk memintas, tapi tidak pada kali ini. 10, 11, 12 dan 13 itu juga adalah satu tempat di mana pelumba gemar untuk mengambil kesempatan, cuma perlu membreak dengan bijak ketika masuk ke turn 14 nanti. Jadi rehearsal pertama, the final lap battle antara 3 pelumba di depan ni. Nampak Afif dia ada pace untuk duduk di depan, tapi dia just tahankan diri untuk fight for the last lap. Itulah experience dari Afif Amran. Dia confident untuk duduk di posisi yang pertama. Yang sama juga Irfan Ardiansyah lakukan tahun lalu begini, tapi dia berjaya maintain, dia berjaya mengungkapkan kedudukan di hadapan walaupun dikatakan oleh lain-lain pelumba pada ketika itu dia gunakan pengalaman yang baik dan juga kawalan jenteranya yang begitu baik sekali dapat mengawal kelajuan bagi jenteranya. Dan sekarang ini adalah pusingan yang terakhir, last lap, dan jika benar Afif mengikori untuk dia mengatur strategi, sekarang adalah waktu dan dia memintas pelumba tempat yang kedua. Dia naik tempat yang kedua sekarang melepasi Irfan Haikal Amidi. Sekarang ini di hadapannya adalah Irfan Ardiansyah yang cuba untuk dia lepaskan untuk memenangi perlumbaan ini. 3 pelumba sangat rapat walaupun Irfan Haikal Amidi dia berjaya dipintas, tapi dia masih lagi berikan striking distance dengan pelumba di depan. Dan Afif sekarang dicuba untuk memintas Irfan Ardiansyah. Afif dia boleh nampak dia start untuk push rekor yang ketiga, dan sekarang ni Afif dia akan mencuba untuk duduk di depan, tapi still Irfan Ardiansyah dia punya general, dia punya top speed still ada the best dalam kategori 250, tapi Afif dia nampak this is very different dari Afif Amran. Paling penting di selekor 15 nanti. Mereka sekarang berapa berada di selekor 6, 6, 7, 9 nanti kita tengok bagaimana, dan 13 seterusnya. Dan buat masa ini Afif mengikori Irfan Ardiansyah mencari ruang yang terbaik untuk dia memintas. Irfan Haikal Amidi juga jauh di belakang, dan kebiasaan kita dapat beberapa kali strategi ini digunakan oleh Ahmad Afif Amran, mengikori saja belum sampai ke lap yang terakhir, dan itu yang dilakukan sekarang ni. Tapi di belakang Irfan Haikal Amidi cuba untuk merampas kembali kedudukan. Irfan Haikal sekarang ni dia adalah dalam position yang paling favourable untuk situasi ini. Dia akan dapat stiption di selekor stiption untuk bahagian belakang ke selekor 15. Sekarang ni Irfan Ardiansyah yang paling at risk, tapi boleh lihat tadi Irfan Ardiansyah dia cuba untuk ambil very tight inside line di turn 15 dan dia berjaya untuk hold that line tanpa error. So let's see what happens sekarang ni. Bagi 2 selekor saja. Sekarang yang menentukan adalah lawan lurus menuju ke selekor 15. Itu yang akan digunakan. Irfan Ardiansyah akan memecut di sini untuk memastikan dia ada clean, bersih untuk dia masuk dan keluar di sektor 15 nanti. Ada jarak sedikit antara dia dan juga Afif. Afif mencuk laju sekarang, berikan tekanan, dan dengan Irfan Haikal Amidi cuba masuk di bahagian luar sekarang ini. Dia kedua kesemuanya mengambil luar sedikit
di antara dari dalam Irfan Al-Kalamidi masuk dengan cantik sekali untuk meminta sama Afif Amran. Afif Amran tadikan dan juga Irfan Al-Kalamidi dengan Irfan Ardiansyah terus laju di hadapan untuk menamakan perlombaan tempat yang pertama. Ahmad Afif Amran di tempat yang kedua dan Irfan Al-Kalamidi di tempat yang ketiga. Perlombaan yang begitu cantik, begitu baik sekali ditunjukkan oleh Irfan Ardiansyah. Pengalaman yang ada padanya digunakan sepenuh untuk memenangi perlombaan ini. Antara dua pelomba ini 73 dalam pelompat antara Nguyen Viet Tuan dan Gao Jiang yang menamakan tempat ke-5 dan ke-6. Gao Jiang tempat yang ke-6, lepaskan one for all dari Jepun. Sementara kita menantikan Alvin Xavier sampai Johan Arif Johan Emmanuel dengan Ardiana berada di tempat di belakangnya. Kita lihat nanti 250B kerana menantikan KM akan sampai untuk memenangi kumpulan B. KM tempat yang pertama. Di belakangnya adalah Kara Amirin Yahya dalam kumpulan A, diikuti dengan Carlson Jacob Solis yang akan sampai nombor 25. Tinggal tempat yang kedua bagi kumpulan B, Manbit Brady K dalam kumpulan A, kemudian Huang Pin Hang di tempat yang ketiga bagi 250B. Tamat perlombaan dengan KM Razin Razali, pasukan Horizon Racing Team